Kita tengok. Nampak kan? Ya? Ni bergaduh dengan siapa tu? Wow. Itu ada wow. Wow tu adalah Lain macam. Apa je yang you nak masak? Apa je yang you nak masak? Ayam ni untuk you. Kenapa Say ayam hi. tu? Assalamualaikum. Apa ayam ni untuk you? Oh, senang kerja kalau macam ni, turun bawah turun makan. Yes. Dia tak call pun. Tak call pun. Cakap dia masak. Dia tak jadi nak masak. Apa nak masak? Nak ganggu you ada pula nak call you. Okay, sekarang ni Nabi, sebab kita orang kat sini ada udang sambal. Udang sambal tu pedas dan auzubillah. Disebabkan cili buah tu, cili kering tu sangat pedas. So ni yang masak baru untuk you. Yang tak pedas. You je masak. Followers teman. Kan tu tak? Wow. Thank you. Bau macam syurga. Mungkin dia yang feeling saya tak tahu bau syurga. Sorry ya. Wah. So Complete. ada banyak kekurangan sebab kita orang masak ni tanpa minyak. Masak tanpa minyak? Yes. Macam mana kau masak tanpa minyak? Kenapa macam ni? So sorry lah, banyak kekurangan. Yang tu kita orang masak dekat oven. Saya kan dia. Wah, di sini pun boleh masak nasi lemak. Macam lah. So ayam you punya. Okay, dia lemak. Kau nak biar tutup live ke biar je? Wow, minyak pun cukup lagi. Saya tak tahu lah macam mana bangun awal pagi untuk siapkan nasi lemak. So you start masak pukul apa? Tadi start masak lambat juga. Kalau masak pukul 5 dia. Nak 6. Masa semua tengah tidur lagi. Tak, dia orang yang teman tadi. So I tak ingat pukul berapa. Tak ada lagi. Ya, saya kata terima kasih kerana tolong temankan. Lemak. Nak ambil apa? Ni siapa? Ni boleh ni. Ambil gambar? Oh, ambil gambar Boleh? Kan tak boleh. Ni sambal udang. Tapi dia sangat. Ini sambal udang you kata. Yang sangat pedas. Pedas dia saya sampai menangis. Semua orang jadi saksi. So ada pedas sangat. Yeah, girl, but I noticed that your tolerance to spices has reduced. Sebab makan yang makan lah. Yes. Sangat. Kurang pedas. I dah terikut Ivy. Sebab setiap kali pergi makan, makanan semua sihat. Tapi bagus lah, it's a good thing. Not a bad thing. Okay. Okay, saya ambil gambar sekejap ya. Nasi lemak is actually considered one of the healthier breakfast options tau. Okay. Cuma janganlah lantak nasi lemak versi Malaysia yang nasi kali 2, lauk, pauk, You boleh pegangkan. 3-4 kali ganda. Nak pegang apa ni? Pegang macam mana? Okay.
sana lagi boleh? Ya. Ini dia buka. Okey. Okey. Untuk bila you masak. Apa? Lepas tu put. Lepas tu you successfully burn. Boleh? Boleh. I rasa mungkin kalau kita sukat, besar kemungkinan the calories burn for you lebih daripada apa you buat 45 minit bersenam tadi. Oh, dia dah bersenam apa tadi? Dah, gila. Wow. Every morning. Wow. Hebatnya kamu. Tak, ni lagi hebat ya. Ni lagi hebat. Senam tu saya seorang. So, kita Masak ni untuk berapa? 15 orang. kita tak ada kacang. Kita pakai kacang ni. Boleh Kita kan? guna kacang orang putih. Boleh kan? Boleh lah tu. Tak ya? Weh, kenapa ada macam love in my head ni? Macam Okey lah. Maksudnya you ada love. kita tengah tunggu untuk sunrise ya. Belum sunrise ni. Kacang ni boleh ke? Tunjuk kat diorang. Kacang orang putih. Sebab Kita tak ada kacang ni selemak. Terpaksa lah. Kita menggunakan apa-apa kacang yang ada. Cuba kita tengok cuaca di luar. Setiap kali saya tengok apa pemandangan di luar, nampak macam I'm just watching at a beautiful painting. Tapi kat Sabah pun ada. Pergi Gunung Kinabalu, pergi kat Kundasang, Kunak, boleh je nampak macam ni kan. Dan 10 kali ganda lagi murah. Kau promosikan Malaysia ya? Kita perlu sentiasa promosikan Malaysia. Tahun depan adalah tahun melawat Malaysia 2026, which is our target tau. So banyak-banyakkanlah berbelanja dan melancong di Malaysia. Jangan lupa datang ke Muar. Tapi tak ada salji. Ada salji naik genting tu, adalah salji. Pergi dekat apa? Kamu tak ada salji. Saya nak pergi Muar ni, boleh ke? Demi Bella saya pastikan Muar ada salji. Pandai-pandai lah nanti I buat shredded ice, saya campak kat kepala. Okey, jemputlah makan. YB dah putih. Ni bukan saya putih, ni adalah kerana filter apa entah Bella letak. Tapi saya rasa kalau buat perbezaan, bila saya banyak berlatih kat Malaysia sekarang, memang ada perbezaan yang ketara lah. Apa dia? Sebab saya sudah dah nak 10 hari tidak didedahkan kepada cahaya matahari. Sudah boleh jadi macam vampire. I miss my darker skin, walaupun Bella kurang minat darker skin. Mana ada. Ayo stop lah. Tak, sekarang ni orang cakap kita bercuti kat sini. Ada orang yang mungkin kurang faham. Ni bukan bercuti ya, ni Nampak bekerja. tak baju saya? KCA tu apa? Ha? KCA tu apa? Ketika cinta. Ketika cinta ada. Ketika cinta nampak. Dia dah mula buat lawak hamba dah. Oh lah, hamba je lah. Yalah. Hamba. Ya, dah cincang-pang. Begitu je baby menghambakan lawak saya. Tak pula. So, kita tengok saja ke makanan ni? Makan duduk. Dia akan saya akan hidangkan. Tak payahlah. Boleh hidang sendiri. Nak makan dulu kat dalam. Ni tadi co-chef dia kan? Co-chef dia saudara ni lah. Yang lepas saya guna, dia akan tolong cuci. Memang baik sangat. Neil tinggal lagi ke Neil? Orang nak tahu ni. Dia gelak. Tu sembunyi. Mana lagi nak cari menantu yang boleh memasak? You tanya Neil, orang tanya you single tak? Orang dah tahu dah. Mana spek YB? Wah, YB tak pakai spek. Dah tidak dibenarkan untuk pakai spek. Astagfirullahaladzim, tak ada lah. Okay. Sebelum ni saya selalu pakai spek. Tiba-tiba ada wanita sebelah saya ni mencadangkan secara positif. Apa kata you buat surgery? Itu merupakan signal supaya buat je lah surgery tu supaya spek tu dihilangkan. Dan sampai sekarang spek tu dah dihilangkan. Lepas kacamata, apa kau lebih suka? Ini tim apa? Tim KCA. Makan lah penat. Apa? Duduk. Duduk. Saya tak apa-apa ketawa. Ini lagi seorang baru bangun.
Lama bangun. Dia dah mandi pun. Dia orang ada bukti Yes ada lah. tolong Saya dah bersenam dan dah mandi. Dan buat pertama kali saya dapat mandi air panas. Kerana air panas masih ada. Wabi pakai strap pun segar. Wabi nak pakai braces. Bila Bella paksa. Iaitu dalam tempoh yang terdekat. Kita orang akan pakai braces bersama-sama. Solidarity. Walaupun tidak dicadangkan ya bagi saya. Tetapi tak apalah. Wabi macam Lee Min Ho. Wow. Jangan nanti Bella marah. Jangan sesekali samakan saya dengan Lee Min Ho. Kerana Bella je sangat defensif tentang Lee Min Ho. Ish, tak nak you duduk. Tengok dia panik. Dia panik. Okay, duduk. So, Wabi rasa. Duduk sekali. Tak, saya nak hidangkan. Okay, saya bidang. Okay, thank you. Dah masak tu cukup. How much rice you want? Saya dah. Saya dah makan. Mana ada? Ya Allah. Tak Okay, seimbang. dia kata tak seimbang. Cuba korang cakap dah Bella dah makan belum? Sebab sebelum I takut I kena QC dulu. Alah, makanan QC tu bukannya makan. I dah makan. Kan you dah letak macam apa love potion kat dalam ni. Apa? Love potion. Love version boleh juga. Dalam bahasa Melayu je Racun. dia kurang enak untuk didengari lah. Sebab tu saya tidak mulakan. Dalam bahasa Melayu apa? Tak boleh lah. Cuba korang yang cakap dalam bahasa Melayu nak tengok. Dia tidak kalau saya kata tu live ni kena ban. Bella dah makan. Dia makan sikit. Masak dengan kasih sayang. Ya betul, saya masak dengan kasih sayang. Betul tu. Saya teman je lah. But don't take this huh? Kalau It's just nak, too spicy. kalau nak juga macam mana? Sekejap. Sudu ya? Sudu. Tak, guna tangan. Jangan basuh tangan. I know, but... Tak, makan guna tangan. Tu tak benarkan makan guna tangan. Benar kan? Saya nak ambilkan cawan untuk kamu, Aidy. Makan semua. Saya mau masak untuk semua. Thank you. Dekat sini kita boleh minum air pipe je, tetapi saya tak tahu kalau orang kat sini semua takut sangat nak minum air pipe. Saya minum air pipe pada hari pertama, sihat je. Hot chocolate Ni. Oh, ni lagi sekali, Neil punya hot chocolate kita dah bandingkan ya. Kita order hot chocolate kat banyak kedai-kedai di sini dan tak ada satu pun yang boleh menandingi hot chocolate versi Neil. So, sesiapa jadi menantu Neil ni memang Menantu ni. Menantu Siapa je pula. menjadikan Neil macam menantu. menjadikan Neil menantu memang gembira lah. Pastikan setiap hari pagi dan malam dia buat hot chocolate. Kita dah sedih lah. Jom putih semua makan jom. What do we have today? Shoot. At night. I mean, pasal apa? Pakai apa? Baju Melayu. Baju hari raya. Start pukul 9 Yes. sampai pukul 1. Maybe. Tak payah pakai filter Bella. Muka YB okey. Semua risaukan muka YB. Terima kasih. Terima kasih kerana menjaga maruah saya. Kalau Apa? Ni kenapa? Oh. Dah. makan. Okay, dah. Tak ada filter dah. Makan. Mana ni? Semua malu nak makan. Kita di Switzerland dah masuk hari ke-8 tak silap untuk shooting kedai cincin Ampang. Dan mesti kalian sudah maklum, kami berdua dipilih sebagai brand ambassador KCA. And for the past few days memang kita back to back lah buat photo shoot, video shoot. Ya. So selepas ni photo shoot, video shoot pakai baju Melayu. Sebab kedai cincin Ampang nak tunjukkan koleksi-koleksi mereka sesuai saja dengan adat budaya kita. Bella masak apa? Ni mesti orang baru join live kan. Bella masak je. Saya ada tanggungjawab yang paling susah sekali Okay. untuk makan. Ada timun, kacang. Ada kacang versi Mak Saleh.
Ikan bilis, telur, Ini ikan bilis apa masak guna apa? Microwave. microwave. Sebab tak ada minyak. Oven. Wah, lagi mantap. Lagi oven. Oven. Kita cuba makan. Adakah kita akan jadi Mak Saleh kalau makan? Saya rasa tu jadi Mak Saleh. Kamu jauh lebih handsome dari masa ni. Dia cakap macam ni tau. Tapi nanti bila live dah tutup, dia saya cakap macam ni Minho. Orang tanya siapa yang pergi pasar. Pasar? Sini bukan pasar, dia apa macam groceries. Dia bukan macam pasar basah. Semalam kita pergi. Okay. Nak tolong ambil apa? Tak lah. Akan korang punya. Pakai apa macam mana? Dah guna ni, teruskan je lah. Takkan nak keluar masuk balik. Macam mana? Sebab I pun nak makan ni. Tak ada obligation ya. Benda ni. Habis rasa tu boleh cukup sebab dah pakai KCA ni. Oh macam nak kan kesian pula diorang. Macam mana? Tinggal Tak boleh. Buka je lah kot. Boleh. Jujur. Oh ni luruskan ni. Oh, ya. Atas ni ni sini memang dua. Dua untuk you. Ini dah macam makan tengah hari lah. Wow. Kenapa muka serius sangat orang kata? Kenapa muka serius? Ni kadang sikit. No, it's yours pun. No. This is yours. Mula. Ikan bilis dah ambil dah. You should have your tak penting. Ambil je kasih. You should have more of your hot chocolate. You need it. Ya, sorry sebab tak ada dalam pandang. Tapi okey lah. Ada serai semalam kita jumpa, ingat tak? Semalam jumpa serai macam Serai? Betul? tak, maksudnya kita buat nasi lemak ni tanpa daun pandan. Tapi I harap dia okey. Nanti you rasa, okey? Betul? Tapi jujur je tak apa. I bukan jenis yang kenapa kesel. Sebab kejujuran itu penting dalam hidup saya. Kalau tak, saya akan sentiasa rasa saya okey. Saya buat okey. Betul? Ya Allah. Ini bukan nasi. Kat sini adalah jerawat. Ya Allah. Sorry. Rasa saya nak pakai mask lah macam ni. Kenapa Bella tak cedokkan YB? Dia tak nak. Bukannya saya tak boleh cedok sendiri. So kita goreng ayam semua tanpa minyak. Okey tak? Nanti try ke ayam tu? Sedap kan? Ya tak boleh bezakan bahawa ayam ada minyak tanpa minyak. I got dry shampoo. Watch. Amat sedap. Nak cuba sikit je, kata pedas sangat. Sangat. Abang jangan. Jangan. Sikit. Nanti terjun sana. Ya. Diorang ni tak apalah. Benar. Imagine. Cuba sikit je. Pedas. Tak tu. Ya Allah, banyaknya dia ambil sambal. Astaghfirullahalazim guys. Lepas tu dia minum air panas pula. Ya Allah. Itu bukan bunuh orang. Sampai sedikit je. Tengok. Macam kau buat pedas macam ni? Tak tahu ni. Dia letak banyak. Tapi I rasa orang Malaysia mesti suka. Yeah. Like this kind of Because this one is the dry chili bring from Malaysia. Bring from Malaysia. mungkin saya kurang biasa lah. Tu orang komen kan dah cakap pedas. Wah, dah 18,000. Dia saya terus corner. Yes, ini adalah cili pedas yang kerinting. Yeah, dia orang cakap dia kerinting. Small one. Yes, the small one. Yang tolong Bella buatkan cili kering tu adalah Mei. Tak boleh lah diorang ni dengan Lin. Bisa tak semalam kita makan Maggi goreng dengan telur mata untuk breakfast. Untuk breakfast Maggi goreng 3 orang
Tapi diorang punya 2 mangkuk ada chili oil dekat Maggi goreng. Tak pedas. Diorang pagi-pagi. So diorang memang good match, me and Neil. I cannot dekat. Bella masa sekolah ya. Didi sampai sekarang, Didi dia letak cili padi dalam handbag dia. Dulu Bella macam tu. Saya boleh sahkan. Kan? Saya tak tahu cili padi yang memang Yes. kecil, pedas. Dia Dia pernah buka. makan. Yes, dia pernah makan macam tu je. I tak tahu diorang ni memang. Tapi Didi sampai pernah masuk hospital. So kalau boleh tahu tahap dia memang sangat teruk. Dulu Bella macam tu time sekolah. Sekarang dah kenal YB. Makan-makan. Apa kena minum beras? Sebab dia tak makan pedas. Set kali ikut you mana dia Dia makan. makan dah pedas kan. Saya tak halang pun nak makan pedas. You tak pernah halang. Tapi you menasihatkan. Saya menasihatkan jangan minum air bergula. Mana ada menasihatkan jangan makan makanan pedas? Ha? Benar tak saya cakap? Bella, kenapa dia makan makanan pedas? Ini adalah fitnah. Semua orang ketawa. Fitnah. Saya perlu pertahankan. Tak. Yelah, dia tak ada. Jangan gaduh. Taklah, dia cuma cakap lurus lah. Dia tak adalah tak. Sebab dia tak, kita tak ada makanan pedas. Tu dia. Kau makan lah. Dah okey je. Aduh ya bini kan. Okey lah YB betul orang komen. Tak salah pun makan makanan pedas. Lama-lama kalau tonang pedas memang lama-lama perut dah tak biasa pedas. Ya betul. Bella memang sikit-sikit minum air, minum air. Lepas tu macam Bagus lah kerana Bella ni minum air macam kucing. Sikit je. YB ini bukan parlimen YB. Itulah. Bagus. Dah start live ke sana? Oh dah start. Okay. Okay lah guys. Bella pun nak kena charge phone. Nak sambung kita orang live dekat kat TikTok KCA. Kedai Cincin Ampang. KCA. Lari ke sini. Lari ke situ kata ni. KCA stands for Kedai Cincin Ampang. Cakap macam dalam parlimen tu lah. Parlimen tutup. Orang kata baca ni. Tengok orang cakap apa. Parlimen tutup. YB berlembut sikit lah dengan Bella. Ya, dia garang. You ingat macam keras sangat lah. Orang cakap. Kalau saya lembut sangat, orang pula nanti yang Apa dia? Pedas. kalau korang tahu cerita yang saya buka cerita. Ya Allah nampak Masalah semua ni. cakap garangnya takut. Kan? YB garang now. Perfect. Korang itu baru 2%. Terus the nasi okay. Delicious. It's delicious. I mean the rice is delicious. The food is delicious. Ya garang. Apa yang garam? Okay, sambung kat KCA baby garangnya. Dia bukan garang, dia tegas. Okay. Bye. Assalamualaikum. Macam mana nak sebut nama awak ni? Oh.